Penuh isi dia. Oh. Ya Allah, merah macam musang king. Macam musang king tengok. Oi, Usop. Ni siapa nama dia? Yusuf. Okey. Adik rasa dulu yang ni. Pakai tangan. Ambil je, pegang semua ni. Kita tengok adik ni rasa. Saya bukakan yang lain Oh, sedap tu. Tengok dekatkan sikit, babe. Tengok. Tu dia. Pengantin barunya bonus. Pengantin baru. Babe, daripada sini nampak kan ni? Sedapnya. Sedap tak? Sedap juga. Mana tak sedap, Mat? Raja ketam. Pengantin baru? Oh, patut Ina yang ada lagi. Pasangan ni kat sebelah? Ya, betul. Baik. Saya potongkan jadi senang makan. Ini yang 2 kilo. 2 kilo lebih ke atas. Lama mengidam tengok videonya saya. Lama. Berapa lama? 2-3 bulan lamanya. Baik. Pasal king crab ni kalau tak biasa potong, hancur satu, lepas tu tangan luka. Saya potongkan. Juicy. Macam ni nampak? Dah macam per ayam. Per ayam pun kecil. Tu. Tu. Oi. Macam burung unta punya kan. Kalah burung unta. Okey, ni saya dah bukakan. Ni tengah panas-panas, kena makan laju bang sikit Adik Okey, Dek, jemput makan, Dek. Baik. Terima kasih. Terima kasih semua pengantin baru dan ni. Dari mana ni Haji tadi? Daripada Selangor. Daripada Selangor. Baik. Terima kasih. Boleh lambai sikit orang Selangor. Terima kasih. Okay guys, yang ini special. Special maksud saya yang 2 kilo ke atas. Yang paling besar itu 698. Dan tolong komen, salah ke seumur hidup sekali? Seumur hidup sekali datang ke Johor, nasi lemak lobster, makan king crab. Salah ke? Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah.